Tuan sekalian, Tuhan dah tentukan ajal kita. Semua umat ni ada ajal, termasuklah kerajaan. Likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat ada ajal, termasuklah saya, termasuklah semua yang hadir ni, termasuklah kerajaan-kerajaan ada ajal. Kita harap ajal Amerika dengan Israel ni mai cepat. Mai cepat. Pasal jahat, pasal zalim dan kejam. Kita doakanlah semoga para pembela Palestin, tak kira lah Syiah ke Sunni, tapi main dengan jihad ni, nampaknya orang Syiah lebih hebat lagi, berani, dan dimomokkanlah perpecahan Sunni dengan Syiah supaya umat Islam ni terus berpecah dan menjadi lemah. Saya tengok banyak video Ali Khamenei ni, yang video-video yang terakhir menyuruh kepada perpaduan Sunni dan Syiah. Dia kata jangan menjadi Syiah yang ekstrim, mencela keluarga Nabi. Ada, tapi orang yang macam Syiah imamah macam Khamenei ni, dia menyuruh kepada larangan mencela. Kita pun bisa dengar orang mengajak, siapa yang suka mencela ni, mereka ni ekstremis Syiah. Kalau dibandingkan dengan Malaysia ni, bukan aliran utama dalam mazhab Syiah. Mereka ni duduk jauh, duduk kampung-kampung tu, tak campur dengan orang. Mereka ni ekstrim. Yang hebat perjuangan dan jihad mereka untuk bela Islam ni, dengan kita tak jauh mana. Terpilih untuk melemahkan orang Islam, maka dilaga-lagakanlah aliran ni. Sampai satu ketika kita pun dahsyatlah kecaman kita, mereka pun kecam kita. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menghadapi cabaran masa depan yang lebih hebat, kita kena berlapang dada, mengenepikan perbezaan aliran-aliran ni untuk menghadapi musuh yang lebih besar yang sedang menzalimi saudara-saudara kita di banyak belahan dunia ini. Marilah kita bersatu hati. Bersatu hati itu bermula kita di sini, jauhi perbalahan, tingkatkan keharmonian, terus bersatu padu dalam isu-isu yang perlu kepada persatuan, ketepikan perbezaan pandangan politik, perbezaan latar belakang, apa saja, kita bersatu padu sampai masa baru mereka suruh kita pergi undi, kita pergi lah undi. Nak undi siapa ikut suka lah, terpulang kepada pandangan masing-masing. Tapi sebagai orang Islam yang menghadapi begitu banyak cabaran, apa-apa saja yang boleh memisahkan, boleh melemahkan, kita ketepikan pada masa ini untuk meningkatkan kekuatan kita, insya-Allah. Semoga pertemuan kita pada petang ini mengundang rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari masa ke semasa, insya-Allah kerajaan negeri akan terus meningkatkan lagi sumbangan dan tanda ingat kepada orang ramai yang itu besar jasa pada negeri ini.